Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so dalam video yang terakhir ni, okey, saya akan terangkanlah untuk mereka yang tanya kat saya macam mana nak dapat unlimited. Kata unlimited, betul tak? Kata dapat free. Okey. So untuk pengetahuan semua yang ada di sini, semua yang kita buat kelas ni memang kelas ni percuma. Dan untuk mereka yang nak dapatkan unlimited pun kita boleh buat unlimited, tetapi dia adalah juga syarat-syarat dia. Okey, bukan semua kita boleh bagi free. Sekarang ni ramai yang bila saya bagi free, tapi kebanyakan bila saya bagi free tak menghargai ilmu yang telah diberikan. Okey, termasuk juga tools yang ada ni. Okey, semua ni jikalau kita nak buat benda ni free, ada juga cost dia sikit. Okey. So, kita ada dua jenis untuk mereka lah yang memang nak betul-betul percuma. Okey. Pertama, mereka yang nak dapatkan kredit percuma setiap hari. Pertama, syarat dia ialah first, join live saya setiap hari. Okey. So, join live. Dan yang kedua, bila masuk saya punya live, make sure share live saya. Okay. Right. Then screenshot apa yang korang share tu. Alright. And dah join live, make sure stay sampai habis sebab saya akan bagikan kupon, kod kupon untuk korang redeem dia dapatkan 5 kredit. Okay, saya akan bagi 5 kredit untuk setiap kali join live saya. Okay, tapi dalam masa yang sama korang kena stay lah dan tap screen. Okay, tap screen. Ini ialah syarat untuk dapatkan unlimited kredit. So setiap hari join, saya akan dapat, saya akan bagi kredit dan korang boleh guna untuk buat kerja korang, untuk buat korang punya karya korang. Okay, so ini untuk yang mana yang memang rasa-rasa nak kredit tapi dalam masa sama nak belajar. Okey, yang ni sesuai lah untuk mereka yang macam ni. Okey, tapi kalau ada yang dia tak sempat, bukan malas, tak sempat join saya punya live ni kan. Okey, yang cara kedua ialah korang bayar terus untuk kita ada dua package sebenarnya. Satu unlimited yang untuk sebulan dan satu lagi untuk unlimited terus selama-lamanya. Tapi saya tak buat lagi yang unlimited selama-lamanya. Tapi buat masa ni ada unlimited untuk sebulan. Okey. Tapi kita ada dua jenis saja. Okey. Buat masa ni Vio 3.1. Pertama kita ada Vio 3.1. Yang kedua ialah kita ada Grok. So yang ni ialah video, okey. Tak ada gambar semua, tak ada. Yang ada cuma dia boleh buat video dan kita cuma boleh buat Grok. Grok ni dia cuma boleh buat video dengan gunakan Grok. So yang ni kita boleh bagi harga pertama, yang ni Vio 3.1. Okey, 150. Okey, untuk sebulan. Sorry. Maaf. Yang ni boleh bagi harga 100 untuk sebulan. Yang Grok ialah harga dia ialah 90 untuk sebulan. Okey, saya betulkan balik. Seratus untuk Vio. Okey, untuk Grok. Okey, yang ni untuk sebulan 90 Grok. So boleh guna unlimited banyak mana korang nak guna. Ini untuk yang mereka yang memang tak sempat nak join live saya tapi dia nak unlimited. Okey, sebulan saja. Okey. Lepas tu kalau korang dah habis, korang kena subscribe balik lah.
Okay. So, and then kita boleh tu kita cuba buka jap saya punya sawadivid.com. Okay. So, saya akan tunjukkan saya punya Sawadivid. Sawadivid.com ni ialah tempat di mana mereka yang memang betul-betul nak buat affiliate. Tempat ni memang sesuai lah untuk mereka yang nak buat affiliate. Sebab kita kita akan boleh buat video yang mana kita nak buat lebih daripada 1 minit, contohnya untuk video-video yang khas untuk mereka yang jual produk. Contoh video dia. Contoh video UGC macam ni lah. Oh my god, guys, everyone keeps telling you to make UGC with AI, but no one's actually showing you how to make it look real. Until now, here's how it works. Level UGC in minutes. Okay, tu contoh. Kita bukan produk, lepas tu kita akan promote produk tu. Okay? Alright. So, ini ialah kita punya base. Mana kalau korang masuk je nanti bila korang daftar je. Okay, contoh kalau korang daftar dia dalam ni kita akan sediakan semua konten-konten yang khas untuk mereka yang dah join untuk kelas advance. Okay. So siapa yang join kelas advance, video semua saya letak dalam ni. Korang boleh study, boleh tengoklah semua. Okay. Apa cara kita betul-betul kita nak kena tahu macam mana cara nak buat video affiliate yang betul. Okay, macam mana kita nak buat hook, macam mana kita nak buat content, macam mana kita nak buat CTA. Apa itu plot twist yang perlu ada dalam setiap video. Adakah kita boleh terus buat hard sale. Adakah kita kena beberapa kali kita nak buat soft sale punya video untuk sampai kita boleh buat dapat sales yang pertama. So ini sesuai untuk mereka yang memang betul-betul buat affiliate di TikTok ataupun di Shopee. Okay. So dalam ni semua complete juga. Okay. Kita ada storyboard content ni. Okay. Yang ni kalau siapa yang dah join ni dia boleh masuk. Dia untuk mereka yang tak ada idea. Okay. Dia tak tahu nak buat apa, content apa. Dalam ni korang just masuk and then klik saya punya produk, and then korang beritahu sikit-sikit info tentang produk korang. Dia akan korang nak buat apa shot, contohnya 5 shot, dia akan buatkan semua 5 shot tu dengan sekali skrip apa semua. Okay. Storyboard editor ni macam CapCut. Copywriting ni yang ni best juga. Copywriting ni untuk mereka yang dia tak ada idea. Dia contohnya dia ChatGPT, dia pun tak tahu juga macam nak guna ChatGPT, contohlah kan. Tapi dalam ni kita akan bagi korang terus feature korang boleh dapat generate copywriting khas untuk menjual, sama ada nak menjual secara hard sale, soft sale apa semua, kita akan generate siap-siap. So korang ini untuk contohnya korang dah ada video dan tak tahu nak letak apa dekat dalam caption tu. So gunakan copywriting ni untuk letak di caption korang. Okay. So UGC Pro ni ialah ini untuk kalau kita nak buat produk tu lah, kita nak buat UGC tu lah. Okay, letak gambar produk, letak gambar karakter kita. Kita nak 1 minit contohnya, buat simple prompt je macam ni. And then dia akan siapkan sampai habis. Dia akan baca kita punya produk, dia akan tahu apa produk kita jual. So korang tak payah risau apa yang produk yang korang nak jual tu. Okay. Alright. So UGC biasa ni beza dia ialah gambar kita tak bergerak, gambar kita situ je, konsisten tak gerak. And kalau untuk UGC Pro dia boleh bergerak, boleh tukar tempat, boleh ada banyak gaya dia boleh buat lah. Okay. Alright. And then difference image pun korang kena masukkan terus produk tu dalam UGC tu. Okay. Voice generator. Yang ni ialah untuk buat suara. Okay. Contohnya kita
kita ada gambar dan kita nak buat gambar tu bergerak. Okay, guna voice generator tu. Okay, so Eleven Lab untuk buat suara tu sajalah. Okay, so daftar dia mudah. Pergi kepada pergi daftar kat sini, kat luar ni. Okay, RM50 sebulan ni, maksudnya korang daftar ni untuk RM50 ni, maksudnya korang akan dapat 24,000 kredit. Contoh, let's say kalau korang tak subscribe pun, korang akan terus dapat video saya tu. Boleh belajar sampai habis, sampai muntah. Apa semua ada dalam tu. Ada group support apa semua. Untuk belajar apa, tanya soalan ke apa semua boleh tanya saya. Okay. And then korang akan dapat 24,000 kredit. 24,000 kredit tu boleh guna untuk dalam Sawadee Vid ni. Okay, lain dia lain, tak sama dengan yang Sawadee AI Academy Board. Okay, yang tu feature lain, yang ni feature lain. Okay, tapi dia punya kelebihan dia, korang dapat masuk kelas saya yang untuk advance punya. And then korang dapat masuk pula untuk buat bendalah ni semua ni lah. Okay, so dalam ni pun syok juga, korang boleh buat UGC. Senang lah, simple lah. Nanti saya ada tunjukkan dalam kita punya kelas yang percuma tu. Saja tunjuk contoh sampel macam mana kita boleh dapat hasil kualiti dalam masa 1 minit gunakan sawadeevid.com. Okay, alright, so itu saja untuk video ke-6. Kita berjumpa di kelas advance insyaAllah. Siapa yang join boleh DM terus saya ataupun terus daftar di sawadeevid.com. Dekat sini satu tulisan, kat mana tempat dia. Terus saya pergi dekat pendaftaran kat sini. Okay, alright. So dalam video ni saya tunjukkan demo macam mana Sawadee Vid. Okay, sign with Google. Pergi terus kat sini. Dia akan keluar lah. Okay, pembayaran untuk kelas. Okay, so ada masalah untuk pembayaran untuk kelas, bagi tahu kat saya. Saya akan bagi link yang lain pula. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.